Mengikut saranan Ustazah Asma Harun, wahai ibu-ibu sekalian, tolonglah jangan berkemban. Walaupun depan anak kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ibu kena ada sifat malu. Tak berkemban depan anak, tak pakai seksi-seksi, nampak lurah dan sebagainya. Kena ada sifat malu. Kalau kita dah biasa latih anak macam tu, dia sendiri akan rasa malu bila nampak kita berkemban depan dia. Dia sendiri akan alihkan pandangan. Sifat malu ni sebahagian daripada iman. Mudahan usaha kecil ni dapatlah membentuk saya jadi ibu yang lebih baik. So ni usaha saya beli tuala mandi bentuk macam baju, atau kita panggil dia bathrobe. Kain jenis waffle, tak jarang sangat, tak terlalu jarang, tak nipis lah. Kalau pegang tu boleh rasa tebal dia. Kalau melekat kat kulit tu, dia tak nampak lah warna kulit tu. Setakat ni puas hati saya tengok, cuma belum saya cuci lagi. Nak tengok dia punya efisiensi penyerapan air tu. Okey, ni saya try dekat kulit, tak nampak warna kulit. Saya suka sebab dia boleh cover bahagian dada, bahagian lengan, dan dia labuh sampai bawah lutut. Macam cardigan. Saya ada poket lagi. Okey, dia ada bekalkan tali untuk ikat dekat pinggang. Yang ni saya beli saiz M, muat untuk 40 ke 100 kg. Korang boleh pilih saiz dekat beg kuning.